Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita mula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karimul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dapat mengecap nikmat kehidupan dan segala nikmat-nikmat yang terkandung dalam kehidupan. Kita masih diberi peluang untuk menikmati nikmat yang dianugerahi Allah ini. Pada nak menyatakan tentang kewujudan Allah dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kita, moga kita jadi manusia yang senantiasa berada dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita meletakkan segala nikmat itu pada tempatnya yang selayaknya dia ada. InsyaAllah. Contohnya, nikmat kejadian diri kita, kita jadikan sebagai tempat luahan, tempat anugerah, tempat bercerita Allah Ta'ala tentang diri dia, tentang kasih dan sayang dia. Kita letak betul-betul. Janganlah kita jadi hamba kepada benda-benda di dunia yang bentuk material atau berbentuk spiritual. Hamba kepada kebanggaan, hamba kepada kemegahan. Jangan jadi macam tu, sebab kita tak diutuskan untuk yang tu. Barulah kita boleh duduk pada nilai sebenar apa itu syukur. Nah. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung lagi. Ustaz. Ya. Malam ni kita muka surat 70. Minta maaf. Tu dia lah, 117. Itulah. Minta maaf. Muka surat 70 baik. Iya. Muka surat 70 sampai tang mana? Jap. Dan barang siapa menyimpan ia daripada perkataan atas lah. Dalam buku saya penggalan. Oh, muka surat 70. Muka surat 70. Dan barang siapa menyimpan ia. Dan barang siapa menyimpan ia daripada perkataan atas yang beri manfaat. Tentu lah. Nah, saya send tu situ. Oh, baik. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 70, perenggan yang ketiga. Kata pengarang kitab dalam tajuk loba pada berkata-kata suka
bercakap banyak bercakap yang tak mendatangkan manfaat, juga bercakap yang boleh mendatangkan kebaikan. Maka kata pengarang kitab, dan barang siapa, dia kata, dan siapa-siapa saja menyimpan ia daripada perkataan dalam diri dia duk simpan nak menyebut, iaitu atas yang memberi manfaat, perkataan baik-baik nak diceritakan kepada orang lain, ahli keluarga ke, sahabat handai ke, kawan rakan ke, jiran ke, siapa ke, dia nak cerita kat mereka ni tentang perkara baik, tentang benda-benda yang boleh memberi manfaat pada yang mendengar. Kata pengarang kitab, nescaya sedikit oleh perkataannya. Maka orang ni dia tak cakap banyak, cakap bagi dia faham sudah. Jangan hang melalut fikir lain, sekali lagi dia tak faham. Yang penting dia ada rasa nak menyatakan tentang sesuatu kebaikan kepada orang lain, dengan dia nak bercerita kepada orang lain atas benda-benda yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Sama ada kawan, sama ada rakan, sahabat, jiran, tetangga dan saudara mara. Maka kalau macam tu keadaan yang ada pada orang tu, nescaya dia kurang bercakap. Sebab dia duk fikir nak kena bagi tahu yang boleh bagi kebaikan. Kalau cakap banyak-banyak sekali lagi, kesilapan yang akan berlaku. Banyak kita bercakap, banyak salah yang akan terbit. Kalau kita tak mengetahui, kita tak menyedari. Dan paling senang kita faham, kita bercakap ikut hati. Dan cakap benda-benda yang tak membawa kebaikan, benda-benda yang tak memberi manfaat, benda-benda lara. Jadi kalau orang tu ada macam tu, tentu dia suka cakap banyak. Bermakna dia menempah kesilapan untuk diri dia. Akan berlaku silap pada diri dia yang bersambung-sambung dengan cakap banyak yang dia duk habaq. Maka kata pengarang kitab, hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata. Dia kata pengarang kitab ni, kalau macam tu, waktu hang duk bercakap tu, hang fikir habis-habis. Orang tua-tua sebut, sebelum bercakap, hantar akai pergi dulu. Suruh akai tengok dulu. Hantar akai, bagi dia reti hak dia bercakap tu tak akan bawa salah banyak. Maka selamat sikit percakapan macam tu. Bolehlah dia jaga. Jadi kuranglah dia bercakap. Maka yang dengar pun jadi senang. Dia yang bercakap pun jadi senang. Pasal apa? Duk fikir lagi benda yang nak ditulis oleh kiraman katibin, iaitu raqib dengan atid. Kalau dia kurang bercakap, dia tak bercakap banyak, maka tulisan terhadap apa yang dia bercakap pun jadi kurang. Kalau benda dia bercakap tu tak bagus, tak banyaklah sangat dosa. Maka tak banyak sangat kesilapan yang akan mendatangkan dosa bagi dia, membebankan dia esok di akhirat. Juga kadang-kadang cakap banyak ni beban juga bagi diri seorang itu di dunia lagi. Belum sampai akhirat lagi dah beban dah. Kan? Maka kalau dia boleh kawal cakap dia dengan tak bercakap banyak, maka selamatlah orang ni. Dia kata kita kena fikir masak-masak sebelum kita bercakap. Sebelum kita lontarkan perkataan, fikir habis-habis. Kadang-kadang boleh mencederakan hati orang, boleh mencederakan jiwa orang yang mendengar dengan apa yang kita duk bercakap. Kalau kita tak berhati-hati dengan kata-kata kita. Kadang-kadang cakap yang dengan emosi, yang bersangkutan dengan emosi, cakap penuh dengan sinis, perli-perli, cakap penuh dengan kesombongan, meletakkan orang lain rendah daripada dia, berbangga dengan apa yang ada, maka boleh bawa kepada nilai syirik, menjadi satu nilai besar kesalahan di sisi Allah. Kerana cakap banyak. Nak cerita kata dia pandai, kadang-kadang nak cerita kata dia reti, dia tahu, jadi dia cakap banyak. Biasanya begitulah. Sehingga tak dapat nak menahan diri daripada kesilapan.
dengan barang yang tiada berfaedah. Kata dia, berhati-hati bercakap dengan benda yang tak memberi manfaat. Kadang-kadang kita ni bergurau aja, tapi kena tengok juga barang gurauan yang kita nak cakap tu. Kadang-kadang sangat-sangat merosakkan kita. Kerana kita dah bercakap sesuatu yang mencederakan hati orang lain. Yang bagi tak seronok jiwa dia bila dengar kita bercakap. No? Barang yang tiada berfaedah akan bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, ganti daripada perkataan yang tidak berfaedah. Jadi dia kata, kita cakaplah hal berzikir kepada Allah. Bercakap hal nak mengingati Tuhan. Atau bercakap hal berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi nak mengganti perkataan kita yang tak elok kepada yang lebih baik. Itu cara dia. Itu memerlukan ilmu pengetahuan. Jadi sebelum bercakap, kena ada ilmu dulu. Saat lagi kita bercakap, salah banyak. Salah banyak dan dosa pun menjadi banyak. Maka berhati-hati. Dia suruh kita tukarlah, gantilah bercakap tentang Tuhan. Maknanya kita kena ada ilmu mengenal. Ilmu mengetahui selok-belok. Sikit sebanyak tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru boleh cakap tentang Tuhan, tidak nak cakap macam mana. Kita pun tak erti. Kalau dah kita tak erti, cakap dekat orang, orang jadi dua kali tak erti lah. Jadi kita kena erti dulu, kena faham dulu. No. Supaya orang lain dapat faedah atas apa yang kita tuturkan. Nescaya adalah ia untung yang sangat besar. Kerana zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Kata dia bagi contoh lah. Berzikir, bercakap dengan mengingati Tuhan. Bercakap membawa orang lain mengingati Allah. Atau bercakap bawa seorang lain mengenal Allah Ta'ala. Adalah barang yang sangat mahal, kata pengarang kitab ni. Seperti seketui emas. Kira mahal lah kan. Dah ni 100 gram dah berapa ratus dah. Emas. Maknanya nilai dia sangat tinggi. Bila kita bercakap tentang zikrullah. Cakap tentang mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manfaat dia sangat banyak. Dan yang paling pasti bila kita bercakap pasal Tuhan dengan betul ni. Dia mententeramkan jiwa kita. Menjadikan kita lapang dan tenang. Juga bercakap pasal Rasul sallallahu alaihi wasallam melapangkan dada kita, mengistirahatkan, merehatkan akal fikiran kita. Maka dia satu keberuntungan yang besar pada seseorang seperti sepotong emas, kata pengarang kitab. Dan perkataan yang tiada berfaedah itu mempunyai ia akan sepotong dari tanah yang keras. Dia umpamakan seorang yang bercakap benda-benda yang lara, benda-benda yang tak bawa manfaat adalah seperti seketui tanah yang keras. Tanah yang tidak ada nilai. Tanah yang tak ada apa-apa kualiti. Sepotong tanah yang sangat keras. Jadi dia tak bagilah kita bercakap benda-benda lara ni. No? Apa saja benda baik yang bawa bagi manfaat, lebih-lebih lagi dalam hal kita mengingati Allah adalah sangat-sangat yang baik, sangat-sangat menguntungkan. Seperti seorang memiliki seketul emas. Seketul emas ni tak tahu berapa kilo lebih berat. 100 gram pun beratus dah harga dia. Dan kalau seketul ni besar sangat kot. Tentunya hebat. Bila ada seketui emas ni tentunya hebat. Dan perkataan yang tak elok, perkataan yang lara atau perkataan yang terbit daripada hati yang jenis ada mazmumah, ada kriteria-kriteria yang merosakkan, maka dia seperti tanah yang keras. Ini jika perkataan itu tiada ada padanya dosa. Tak ada pada dia dosa. Tapi yang sia-sia. Yang sia-sia
pun seperti tanah yang keras kalau kita bercakap benda sia-sia. Tapi tak berdosa pun. Bercakap bagi seronok hati, bercakap bergelak ketawa yang bawa kepada sukalah. Dia kata yang tidak ada padanya dosa, maka jika ada padanya dosa, nescaya telah rugi ia. Kalau bercakap pula, benda-benda lara ni yang bawa kepada dosa, kita berada dalam kerugian. Tu Tuhan kata, innal insana lafi khusr. Dan sesungguhnya, maknanya satu sumpahan besar Tuhan tu. Dan sesungguhnya, kebanyakan manusia berada dalam kerugian. Berada dalam suasana yang merugikan dia dengan saat-saat hidup yang dia lalui mendatangkan kerugian, tak bawa kepada keuntungan hanya kerana dia sangat haloba kepada berkata-kata yang tidak memberi manfaat. Sebaiknya kita yang dah diberi akal fikiran, diberi keimanan, diberi ketakwaan, diberi keyakinan tentang Allah dan Rasul dan agama tu, layaknya sehari itu kita kena bercakap lah tentang kebaikan ni. Paling sikit sejam cakap tentang benda baik. Bagi semua orang tahu, termasuk diri kita juga kena bagi tahu bahawa mengingati Tuhan itu suatu keberuntungan besar. Selalu ingatkan bagaimana kita selalu dengan Tuhan dalam keadaan selalu ingat dekat dia, bercerita tentang sifat dia, bercerita tentang kelakuan dia, bercerita tentang nama-nama dia. Begitulah juga ingatan Tuhan kepada diri kita. Sebab Tuhan kata, aku seperti mana yang hamba-Ku sangkakan. Jadi perkataan yang keluar ni di atas sangkaan kita lah. Jadi kalau kita bercakap yang baik, baiklah keadaan kita dengan Tuhan dan baik juga keadaan Tuhan dengan kita. Maka tak ada lah lagi dalam kerugian. Merugikan kita. Nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan ketuimah. Meninggalkan sesuatu yang berharga. Rugi sebab apa? Meninggalkan daripada bercakap benda yang berfaedah dengan bercakap benda yang lara, yang tak memberi manfaat langsung. Maka kerugian yang menimpa kita. Dan kita sebagai manusia, tak ada kot manusia ni yang betul-betul cerdik akal dia, mukallaf betul, mumayyiz betul. Tak ada kot nak duduk dalam kerugian dalam apa hal sekalipun. Dia nak duduk dalam keuntungan. Maka kalau dia bercakap tentang Tuhan, dia bercakap tentang diri Allah Subhanahu Wa Taala, maka keberuntungan yang dia cakap, yang bawa dia kepada untung dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala telah anugerahkan dia dengan keuntungan. Maka tentulah terkeluar dia daripada kerugian. Selamatlah dia dalam hidup dia. Kita ni pula tak pernah kita kira kot. Satu hari 24 jam kita bercakap banyak mana. Kita tak kira kot. Berapa jam kita bercakap benda baik. No. Sebab kita rasa bercakap tu adalah sifat bagi manusia. Betul, tak salah yang tu. Tetapi nak cakap apa? Nak cakap benda lara. Manusia yang tak ada akal saya cakap benda lara ni. Bercerita, berborak sesuatu yang merugikan ni benda orang tak ada akal lah. Orang yang cerdik, orang yang bijak ni dia selalu bercakap tentang benda-benda baik untuk diri dia, juga untuk orang lain. No. Kita mulakan percakapan ni mestilah bermula di rumah. Kita bercakap apa dengan anak-anak, cakap apa dengan pasangan, cakap apa dengan mak ayah dan sebagainya. Di situ nak menyatakan diri kita kepada kecenderungan kita. Kita cenderung kepada apa? Baru kita boleh ukur diri kita dalam sehari itu berapa banyak kita dalam bercakap tentang mengingati Allah. Barulah boleh. Sebab kalau nak duduk dengan ibadat saja, benda-benda ni semua adalah termasuk peribadatan. Seorang hamba terhadap meyakini Allah Ta'ala itu Tuhan. Semua gerak diam dia itu menjadi ibadat besar bagi diri dia terhadap Tuhan. Memperkatakan sesuatu yang betul, yang benar tentang Allah. Kalau dia bercakap tu dengan
bergaduh atas pendapat. Dia bergaduh tentang Tuhan. Dia tak bawa bagi jadi celaru. Dia nak mendapatkan kepastian. Masih lagi mulia, masih lagi dalam keuntungan. Maka kenapa kita duduk nak cari kerugian? Dah lah daripada kecil kita kerja rugi lah. Daripada umur setahun ni sampai umur 5 tahun duduk rugi dengan main. Kan? Jumpa remote main. Jumpa kipas angin main. Jumpa apa saja dikira nak main. Kan? Tak boleh jumpa apa. Dah 5 tahun habis lagu tu je. Tak apalah, masa tu tak dikira pakai. Sebab akal tak mukallaf dan belum memayis. Tapi kerja nak main lah. Kan? Jumpa kotak, main kotak. Jumpa kasut, main kasut. Umur tu. Lepas tu dah umur remaja. Nak main juga. Main apa? Main telefon. Kan? Tak ada benda nak belek telefon. Siang malam dengan telefon ni melekat. Tak boleh tinggal. Kan? Bergerak je, yang paling dia ingat bukan Tuhan. Yang paling dia ingat telefon dia. Allah, telefon aku letak tang mana. Pening kepala, balik tanya bini hamput 2-3 round. Allah, kalau bab telefon patah balik ni noh. Bini bising lah. Dah sungguh pun. Padan dengan bini pun dia bermain telefon juga. Duk masak telefon sebelah, senduk sebelah. Dia tak peduli, bukan dia nak cakap langsung hal-hal yang ada. Kerja duk pegang telefon, tenyih tolak, tarik, tekan, tolak. Itulah kerja dia. Kalau kita tengok tu bertahun-tahun hidup kita penuh dengan kerugian. Pasal apa? Kita duduk dengan benda-benda yang lara. Telah pula ketika tu kita tak cakap langsung pasal Tuhan. Kita boleh tengok orang lah ni duduk di kedai kopi. Cakap pasal apa? Cakap pasal kopi. Kan? Kopi apa? Kopi janda. Tu duduk di kedai kopi. Pi kedai kasut, cakap pasal kasut. Kasut siapa? Kasut janda. Cakap pasal janda juga. Tak ada kerja lain. Orang perempuan, kalau nak bercakap, alat makeup. Bedak tu, bedak ni, maskara tu, maskara ni, blusher tu, blusher ni. Lip gloss tu, lip gloss ni, lipstick tu, lipstick ni, lip liner, eyeliner, apa liner lagi. B-liner semua dia nak cakap. Orang perempuan. Kalau dia tak cakap pasal alat-alat berdandan, dia bercakap pasal makan. Buka TikTok, cerita pasal masak, makan. Tak ada cerita lain. Tak ada lah duk nak panggil anak-anak duk di meja makan, letak sawang kopi ke kuih sikit sambil bercerita. Kita ni beruntung, Allah Ta'ala sentiasa jaga kita dengan tak pernah meninggalkan kita atas rezeki yang kita dapat hari-hari. Tuhan sentiasa bagi rezeki kat kita. Bukankah sedap dengar? Nak bercakap macam mana? Kan? Duk asyik dengan benda-benda lain. Nak cakap pasal Tuhan macam mana? Duk sorang-sorang pun pasal Tuhan tak fikir. Pasal apa tak fikir? Benda tak nampak. Nak fikir apa? Nak fikir ni benda hak nampak. Walhal hak tak nampak tu lebih senang kita nak fikir. Pasal dia tak menyerupai sesuatu yang kita nampak. Kan? Maka dia kata rugi yang sangat besar. Maka setengah daripada segala perkataan, dia kata setengah percakapan kita, setengah apa yang kita tuturkan, yang tiada manfaat itu menceritakan segala perkataan, perjalanan, kelakuan, makanan segala negeri. Cakap benda tu lah. Kan? Cakap pasal kita ni, apa nama, duit apa, kira pasal duit duit subsidi tak dapat lagi, kan? Duit pemberian kerajaan tak dapat lagi, cek bank pun tak dapat. Kira tu ya. Betul lah yang Tuhan kata, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kalau hidup orang ni, dia sangat gemar kepada dunia dia. Dalam hidup dia, yang dia cerita hal-hal dunia. Yang macam ni, macam pengarang ni duk cerita, bercakap tentang kelakuan makanan. Sedap tak sedap? Sedap tak dia tu masak? Rasa aku benar. Nampak dia masak macam bagi pecah leok lah. Seronok boleh masak lah. Cakap pasal tu lah. Kan? Kelakuan bagi
segala makanan makanan segala negeri. Untuk Kelantan makan apa? Kelantan dia banyak makan nasi dagang. Terengganu pun nasi dagang juga. Lepas tu cakap pasal makanan negeri Pahang, negeri Johor, tak habis-habis. Bila nak selesai tu? Bila habis humuk baru dah selesai. Masa tu nak buat apa dah, tak boleh cakap dah. No. Dan segala adat manusia, cakap pasal adat resam kehidupan manusia yang tak bawa manusia kebanyakan yang mendengar ingat kepada Allah. Wahai dalam percakapan, bab makan ke, bab perjalanan ke, bab kehidupan ke, masukkan saja tentang Tuhan ni. Cerita dia bagi orang sedap, kata kita tak terlepas daripada pandangan Allah. Dalam apa hal yang kita lalui dalam hidup kita, kita tak pernah lepas daripada pandangan Tuhan. Bermakna tak pernah keluar daripada aturan, daripada penjagaan Tuhan. Baru ada sedikit alertness, kepekaan kita nak jaga, takut kita tersilap selagi tertutur perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Dan segala kelakuan perniagaan, itu paling utama lah. Orang berniaga bercakap pasal apa? Bercakap pasal untung berniaga lah. Bulan ni aku tak untung banyak, sikit je dapat. Walhal yang paling kita nak cakap bab untung ni, untung apa kita bila kita bercakap pasal Tuhan? Untung kerana dapat keselamatan dalam alam barzah, keselamatan di yaumul akhirah, keselamatan ketika yaumul qiyamah. Selamat. Paling tidak kita dapat keselamatan atas perkara tu. Tapi sibuk bercakap pasal perniagaan. Modal banyak mana, untung banyak mana. Modal untuk kita nak balik bertemu Tuhan, kita tak bercakap pun. Apa yang kita nak kena bawa, kita tak sebut pun. Maka perkataan kita siang malam hanyalah menjadi kepada kerugian semata-mata. Tuhan sebut betul dah, wal asr, demi waktu asar. Kenapa dia sebut asar? Pasal asar ni gelap, nak mendatangi gelap. Maka apa kita punya preparation, persediaan kita mendatangi gelap ni, apa kita nak buat? Demi waktu yang nak mendatangi manusia. Dengan asar ni, innal insana lafi khusr. Kebanyakan, sesungguhnya Tuhan kata kebanyakan manusia berada dalam kerugian. Dia habaq dah rugi. Pasal apa? Tadilah. Kalau hal loba dalam perkataan, rugi kerana bercakap sesuatu yang sia-sia. Tak boleh nak ambil sebagai bahan nasihat, bahan peringatan, bahan tunjuk ajar. Tak boleh. Cakap benda-benda yang tak bawa apa-apa untung pun. Dan perusahaan, juga bercakap tentang perusahaan yang kita terlibat. Usaha atas kehidupan, niaga, apa sajalah yang kita terlibatlah hidup kita. Ini yang kita nak cakap hari-hari. Wahai, bukan tak pernah terpisah dengan Tuhan pun. Perusahaan apa pun tak pernah terpisah. Jadi kalau kita link dengan Allah Ta'ala, tak ada satu tajuk kita bercakap tak melibatkan Tuhan. Mesti terlibat dia. Tapi kita tak ke arah tu. Kita buat cerita-cerita lain. Yang kita lebih senang, yang kita lebih seronok nak cakap. Maka dia panggil loba atas perkataan. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata. Dia kata, inilah daripada kebanyakan manusia suka bercakap. Cakap pasal makan, minum, pakaian, harta, benda, kenderaan, rumah tangga dan sebagainya. Tak salah. Tapi dalam percakapan tu bawalah manusia ni mengingati Allah. Sebab tu semua Allah Ta'ala tengah tunjuk betapa kasihnya dia pada manusia. Dicipta manusia, dia sediakan semua keperluan manusia. Dan manusia mendapat semua keperluan dengan anugerah Tuhan, bukan dengan pemberian cara kena beri terpaksa. Tak. Anugerah dengan penuh kasih sayang. Daripada setinggi-tinggi orang dalam derajat ilmu pengetahuan dia sampai kepada serendah-rendah dengan kejahilan dia, Allah Ta'ala mendatangi dia, mendekati dia dengan kasih sayang. Patutnya dia cerita bagi sedap. Paling tidak pagi-pagi bangun, rasa hawa pagi, boleh habaq dah.
syukurlah pada Tuhan. Kita bangun pagi ni tak panas. Kita bangun pagi ni dalam cuaca yang sangat menyenangkan, sangat nyaman. Dan kita bangun dalam suasana yang sihat. Dan kita mengharapkan hidup kita hari ini hidup dalam keampunan Allah. Kerana semalam kita telah bertaubat kepada Tuhan. Paling tidak menyedarkan orang. No? Bangun, duduk di luar ke dalam rumah ke, cahaya matahari suluh, kena kita. Kita pun kata, Allah Ta'ala ni maha penyayang, maha menganugerahi. Bagi dekat kita hidup dengan adanya matahari dan pancaran cahaya matahari ini menjadikan kita orang yang hidup dengan sehat, hidup penuh dengan kesempurnaan. Maka orang akan rasa terpanggil untuk jadi orang yang dapat mengingati Allah. Cakapan yang macam ni patut kita habaq hari-hari dekat manusia. Kan? Kadang-kadang tak dapat pun. Kita habaq juga. Allah Ta'ala suka uji kita. Suka menguji hidup kita dengan ujian-ujian untuk kita mengetahui akan ketahanan diri kita setakat mana. Dengan takdir Allah yang menimpa kita hari ini, maka ni satu ujian yang besar untuk kita lalui. Paling tidak meningkatkan ketabahan, kesabaran seseorang terhadap dugaan Tuhan. No? Tapi tak bawa lah pasal benda lain yang ada dalam kepala otak kita ni. Sesuatu yang menguntungkan bagi fizikal, suatu benda material yang bawa bagi fizikal kita jadi hebat. Tu kita mahu. Kan? Tak salah pun. Tapi lebih baik kita kaitkan dengan ingatan kita pada Allah, tak menjadi mudarat pun. Malah menjadi kebaikan bagi kita. Kerana kita dalam zikrullah. No? Sak tuan-tuan. Okey. Dan kata pengarang ni lagi, maka setengah daripada kebinasaan lidah, al-lisanun, lidah ni Arab panggil lisan, dan setengah daripada kebinasaan, rosaknya lidah seseorang yang banyak itu adalah berdusta. Antara percakapan yang boleh bawa bagi rosak seseorang yang bercakap adalah kazib, iaitu berbohong, berdusta. Cakap yang tak betul, cakap yang tak benar. Kadang-kadang bercakap untuk mendapat perhatian, terpaksa berbohong untuk mendapat perhatian orang lain, supaya mendengar cakap dia. Kadang-kadang cakap untuk nak bagi tahu kebencian dia pada seseorang, sanggup dia berdusta. Kadang-kadang memang dia suka berdusta, tak nak kerja apa. Nak buat, bohong lah. Paling kuat, aku rasa lega boleh bohong dia. Boleh ke lagu tu? Mana boleh. Hidup kita tak diutuskan untuk jadi macam tu. Kan? Mengumpat. Dia kata berdusta, kazib, mengumpat, ribah. Kita mengumpat ni satu perkataan yang kita kata kecelaan. Perkataan yang bawa menceritakan keburukan orang lain. Yang didengar oleh orang lain. Keburukan yang B, kita cerita kepada C, cerita buruk dia. Yang buruk tu walaupun betul, tapi kita tak boleh cerita. Apatah lagi yang kita cerita tu tak betul. Dahlah kita duduk dalam kazib, dalam berdusta, campur dengan ribah, mengumpat pula. Kacau lah. Kita ambil semua hak tak elok jadi bahan pertuturan. Dan kita berhujah, berbantah-bantah, memuji dan melawak. Dia kata memuji, kita puji orang, dan juga melawak, berseloroh, bergurau dengan perkataan ni. No? Jadi banyaknya yang kita cakap dengan lidah kita itu adalah pendustaan. Juga adalah pengumpatan atau mengumpat. Juga adalah kerana berhujah, bergaduh kadang-kadang, bertikam lidah. Juga kerana melawak.
juga kerana memuji, kebanyakannya membawa kepada dosa dan rosak. Maka alangkah ruginya hidup kita satu hari kita biar rosak. 24 jam yang kita lalui satu hari, kita biar perkataan kita kepada terjerumus dalam kebinasaan. Apakah kita memang tak tahu atau kita memang nak cari pasal dengan Tuhan ni? No? Cari pasal dengan yang lain tu tahan lagi. Tak boleh cari pasal dengan Tuhan. Sebab kita adalah makhluk yang tak sanggup nak tanggung azab Allah. Sebab Tuhan kata fayu'azibuhullahul azabal akbar. Dan kalau diazab oleh Allah Ta'ala, pastinya dengan azab yang sangat besar. Kita tak mampu nak tanggung kot. Hanya kerana lantunan lidah kita bergetar. Dengan sebab nak cari populariti. Dengan sebab nak seronok. Dengan sebab hanya nak bagi ada kebencian kepada satu perkara, seorang yang lain. Kita dah tempah binasa di akhirat besok dengan kebinasaan yang besar. Iaitu azab Tuhan dah kita tempah di dunia ni. Buat apa hidup macam tu? Bukan dapat untung apa pun. Yang masa dia bukan pendek, kita nak kena harungi masa yang sangat panjang. Satu hari Allah Ta'ala bersamaan 1000 tahun kita. Ada setengah ulama kata bersamaan 15,000 tahun kita. Larat kita nak tanggung. Sehari pun dah tak padan dah untuk kita nak lalui. Dah tak larat dah untuk kita nak hadapi. Ini 1000 tahun kot tuan-tuan. Hanya kerana nak seronok dalam masa yang sekejap, kita terpaksa menahan siksa yang berpanjangan. Dan ada siksa yang Tuhan kata khalidi, kekallah mereka khalidina fiha, di dalamnya buat selama-lamanya. Kekal terus dalam azab. Larat nak tanggung. Mana larat tuan-tuan, panas sikit pun kita tak boleh dah. Ini panas, azab Tuhan ni panas yang amat. Mestinya kita tak mampu. No? Adapun berdusta maka iaitu mengkhabarkan akan sesuatu menyalahi barang yang ia atasnya, sama ada mengetahui ia akan yang demikian dengan sengaja ia atau tiada, dan mengetahui yang mengajarkan mengajarkan itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Kita bercakap benda tu benda bohong, sama ada betul atau tak betul, dia adalah satu dosa. Maka kita dilarang untuk jadi manusia yang mukadzibin. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Ya Allah kadzibin. Maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala atas sekalian yang berdusta. Jadi kalau kita berbohong, kita jadikan diri kita sebagai yang dilaknati Tuhan, yang dicela Tuhan. Kalau Tuhan cela tuan-tuan, tak boleh nak betulkan, melainkan dia mau mengampunkan kita. Jadi sebelum terlambat, sekiranya kita duduk dalam pendustaan, maka kembalikan diri kita kepada yang benar dan bertaubat untuk tak mahu berdusta lagi. Kerana kita tahu yang bakal kita tempuhi nanti adalah sesuatu yang sangat berat. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahfum alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah sidqiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa ma dhalal abdu
yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Mafhumnya, artinya, lazimkan oleh kamu, kata Nabi, biasakan oleh kamu benar-benar itu menyampai ia kepada kebajikan. Biasakan untuk nak habaq benda benar, benda betul. Kerana mengkhabarkan sesuatu yang betul itu adalah suatu kebajikan bagi diri kita. Cerita hak betul. Walaupun kadang-kadang pahit, rasa macam susah, macam berat. Tapi pasal dia benar, kita habaq lah. Kita tak peduli apa orang nak kata, apa nak jadi. Kita tak peduli. Yang pentingnya, kita dah cerita yang betul, yang benar. Walaupun dia menyakitkan, melukakan. Tapi itu adalah kebenaran. Dan kebajikan, kata Nabi, kebajikan itu menyampaikan ia kepada syurga. Setiap yang baik yang kita tuturkan, yang kita cakapkan, yang kita lontarkan daripada perkataan yang kita sebut, ialah membawa kita kepada menjadi ahli syurga, jannah. Dan kata Nabi SAW, dan sentiasa seorang lelaki itu benar dan bersungguh-sungguh ia akan benar. Hingga tulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Pada seorang lelaki ini, dia mestilah jadi orang yang sentiasa berada dalam kebenaran atau duduk dalam mencari kebenaran atau bercerita dengan sesuatu yang menyatakan kebenaran. Dan kita semua tahu tidak ada satu cerita yang lebih benar daripada bercerita tentang Allah Azza wa Jalla. Benar-benar, dan tak ada satu cerita daripada cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada cerita yang lebih benar daripada cerita tentang kehidupan dunia yang baik, pencarian kepada kehidupan dunia yang baik, kehidupan beragama yang menyelamatkan kita, iaitu Islam. Tak ada yang lebih baik daripada tu. Bercakap tentang Allah, bercakap tentang Rasul, bercakap tentang agama adalah satu kebaikan yang membawa seorang lelaki itu kepada syurga, kata Rasulullah SAW. Dan sentiasa lelaki itu benar, bersungguh-sungguh ia akan benar. Dalam hal menjaga kebenaran, dia tak main-main, dia memang betul dia buat untuk nak mencapaikan kebenaran. Hingga ditulis akan dia pada sisi Allah yang banyak benar. Sampai ditulis dalam Ain-Liyin, buku dia. Buku Ain-Liyin, Kitabun Marqum. Sebuah kitab yang ditulis dengan kebajikan. Di sisi Allah Ta'ala yang benar. Dan juga kata Nabi SAW, jauhkan oleh kamu, oleh diri kamu akan berdusta. Dan Nabi pesan, jauhkan diri hang daripada berbohong. Cakaplah yang benar, walaupun ianya ada kepahitan, ada keberatan. Sebab kadang-kadang kita bercakap benda yang kawan kita buat tak betul. Kadang-kadang dia tak seronok. Perhubungan kita jadi renggang. Perhubungan kita jadi tak elok kerana kita bercakap sesuatu yang benar. Dia jadi tak suka. Dia kata, mai dah ustaz ni, tak ada cerita lain. Dia akan ingat macam tu. Jadi hal tu yang jadi kita tak seronok. Tambah pula hari-hari dia duduk belanja kita makan. Kita pergi duduk teguk dia melompat, tak belanja dah. Lepas tu kita pula, awak hang tak makan, dia belanja, hang boleh mati lah. Tak boleh, tak kisahlah tak belanja pun, tapi aku nak abang hang tentang kebenaran yang patut ada kat hang lah. Itu yang sepatutnya berlaku. No? Dan kata Nabi, dan jauh oleh kamu akan diri kamu dan akan berdusta. Jauh daripada berbohong. Kerana berdusta itu menyampaikan ia kepada jahat seperti keluar daripada taat. Berbohong ini membawa manusia kepada kejahatan seperti mengeluarkan manusia dari kebaikan. Bercakap tentang bawa manusia kepada kekufuran, bawa manusia kepada kemusyrikan atau bawa manusia kepada kemunafikan. Maka hentikan bercakap macam tu. Hentikan kita melontar perkataan yang membawa manusia jauh daripada Allah.
Dan jahat itu menyampaikan ia kepada neraka. Kata Nabi SAW, setiap kejahatan itu bawa manusia sampai ke neraka. Wa ya'udzubillah. Sampai kepada neraka. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman. Tuhan habaq kat orang beriman ni. Qu anfusakum, peliharalah diri kamu. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Bukan kita seorang. Semua bawah tanggungan kita, wajib kita kena pelihara mereka. Wa ahlikum nara, daripada azab api neraka, daripada azab neraka Allah. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah daripada batu dan manusia. Tuhan abang detail tu. Jadi kita ajaklah, berpesanlah kepada kebaikan untuk anak isteri dan kawan-kawan. Jauhkan daripada bercakap berbohong, bercakap penuh dengan kesombongan, bercakap penuh dengan riak, penuh dengan ujub dan takbur. Jauhkan diri kita daripada sedemikian kerana dia bawa kita kepada neraka Allah. Dengan kita menyantuni diri kita dengan bercakap benda-benda yang bawa kepada syurga Allah. Dan sentiasa hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala akan banyak dusta. Orang yang disebut dengan mukadzibin, orang yang banyak berbohong. Hadis diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Jadi kita faham tentang bercakap banyak ni sebenarnya lebih banyak mudarat daripada bawa manfaat. Sekiranya kita tak berilmu pengetahuan, kita tak mengetahui dengan betul, maka cakap banyak ni dosa lah banyak. Dan buat apa kita nak tempah neraka Allah hanya dengan bercakap banyak? Lebih baiklah kita diam. Atau nak bercakap juga sesuatu yang bawa kebaikan pada yang mendengar, juga kebaikan yang besar pada kita yang bercakap. Kalau tidak, diam itu adalah sebahagian daripada keimanan. Untuk diam tu lebih bagus. Nabi SAW ada menyebut, kata Nabi, kepribadian, pribadi seseorang manusia itu berada di bawah lidah dia, ada di bawah lisan dia. Jadi nak kata Nabi, seorang tu kalau dia bercakap, kita boleh tahu dia ni jenis macam mana. Yang syirik ke, yang munafik ke, yang fasik ke, atau yang kufur. Boleh tahu. Sebab tu bila kita berdiam diri itu lebih selamat. Lebih kepada keselamatan kerana payah orang nak teka, payah orang nak letak kita duduk pada mana-mana tempat. Sebab kita senyap. Senyap pun ada dua. Senyap. Satu senyap sebab dia tahu, satu lagi sebab senyap sebab dia tak tahu apa. Pun senyap juga kan. Dia ni tak banyak cakap, dia kurang dosa. Dia bukan tak banyak cakap, dia tak tahu nak cakap apa. Dan dia pun ilmu kurang, dia kurang cakap. Betul juga kan. Jadi kalau kita bercakap sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh bagi manfaat. Ni kalau bercakap nak peli orang, cakap nak mengata kat orang. Dia cakap tu semua nak melibatkan orang. Tang dia elok juga. Tang orang yang dia jadi tak elok. Hak ni kita pun nak ingin. Boleh marah. Hang ni tak ada benda nak cakap. Asal hang cakap je, akulah yang sengit tu. Akulah yang tak betul ni. Kan? Sebab tengok orang selalu salah. Tengok diri selalu betul. Pada orang semua salah. Pakai baju tak kena, tak pakai pun tak kena. Kan? Tak pakai tahu dah tak kena. Ni pakai ni tak kena juga. Baju hang herot lah, color tak sesuai, kain tak match. Tak matching kain hang dengan slipper hang. Baju hang tak match langsung dengan tudung hang. Tak match langsung dengan topi hang. Mulut lah punya jahat lah. Dia panggil mulut puaka atau mulut puaka. Tak boleh duduk jaga. Tak boleh duduk sekali. Dia puaka dengan kita-kita pun jadi puaka juga. Mulut jahat. Kecil-kecil tak bedung sampai ke mulut. Jadi lagu tu lah bedung sampai ke tengkok je.
Jadi yang lain semua duk keras, mulut cakap. Last kali cakap merapuk. Tak ada benda nak cakap. Ni masalah manusia. Asal kita bercakap pasal orang je, mesti hak tak elok. Orang hak elok ni kita tak cakap. Wahai orang elok, berlambak. Kan? Depan mata kita apa hari-hari orang elok ni ada. Tak bercakap. Tak elok je bercakap. Antau dia jalan aku tengok dah bongkok sabut. Dia nak kata kau tu sabut pula dah. Macamlah dia tu straight sangat. Dia pun bapak dah sabut lagi. Tapi kata orang bongkok sabut pandai. Kan? Aku heran tengok dia. Makan banyak sungguh. Lepas tu kawan dengar belah kata, dia makan banyak tak apa. Hang bercakap banyak sungguh. Baru sama dengan dia. Itulah dia. Kita nak kena beringatlah hal-hal ni semua. Pasal apa? Pelan-pelan Allah Ta'ala mencatat apa yang kita sebut. Sekiranya kita tak waspada dengan pertuturan. No? Jadi latihlah diri kita daripada sekarang bertutur dengan sesuatu yang baik, yang mendatangkan banyak manfaat untuk yang mendengar dan untuk kita yang bercakap. Supaya tak berada dalam kerugian. No? Ada siapa nak cakap apa? Silakan. Cakap banyak-banyak pun tak apa, tapi bagi dapat ilmu. Jangan duk cakap mereben, semua orang rugi. Ya, silakan. Kau admin nak mula dulu, nak bercakap dulu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Belum lagi lah. Ustaz panggil malam ni. Belum lagi, yang tanya bila pun dia tak ada. Tak tahulah bila dia nak bercakap, aku pun tak tahu. Memang daripada lahir-lahir dulu duduk diam dah sampai lah kot. Dia tak tahu nak cakap apa. Terlampau faham. Ya, silakan. Ada lagi? Pusing lain dulu jap. Okey, kita pusing meja dulu tengok siapa yang ada nak bercakap apa. Ya, Azaril, silakan. Lili, silakan. Saya ke Ustaz? Ya, memang apa lagi. Nak tanya satu Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Kita tengok sembang dengan adik-adik saudara-saudara lah. Ya. Lepas tu kita sembang ketuhanan kan. Ada ketika tu Lili tak duduk pun dalam keadaan tu, tapi Lili keluar dari mulut Lili juga. Tu dikira tu juga ke Ustaz? Tak boleh juga ke Ustaz? Dia lara kah? Dia bercakap apa? Bercakap apa? Cakap tentang nasihat ke? Tentang apa? Dia cakap kita kena gini, kita kena gini. Tapi Lili tak duduk pun dalam keadaan tu, hal tu. Macam mana? Tak duduk bukan situ? Lili tak duduk pada hal tu. Dia tetap menjadi kebaikan walaupun kita tak duduk kat situ. Sebab anjuran untuk berkata baik adalah dianjurkan walaupun pada orang yang tak baik, dia dianjurkan berkata baik. Setidak-tidaknya mendatangkan kebaikan dalam tulisan bagi diri dia yang ditulis oleh para malaikat. Dah satu keuntungan. Walaupun dia tak duduk tang tu. Ada setengah orang, dia cakap pasal Tuhan, dia tak duduk pun tang tu. Tapi satu benda baik yang dia percakapkan, orang dengar, orang boleh pakai. Maka satu kebaikan yang dia tak boleh tak cakap benda tu, dia kena cakap. Macam tu lah. Dia takut tak? Dia rasa malu tak? Dia kata tak? Tak apa, hak tu rasa yang Tuhan bagi pasal nak perelok diri kita. Tak apa hak tu. Rasa yang Tuhan letak, aku ni tak patut cakap tang lain duk, tang lain. Kita rasa dan kita nak kembali jadi duduk macam apa yang kita cakap. Kita sedang dalam proses pembaikan, proses mengelokkan diri kita. Boleh Tak salah Ustaz kan? Tak salah. Boleh. Jangan kita bercakap tak elok, lepas tu rasa megah. Cakap tentang benda-benda yang bagi jadi rosak, tapi rasa megah tu, rasa tak ada apa, tak ada masalah. Tak boleh. Ini kita rasa salah. Walaupun hak kita cakap tu betul. Maka rasa salah itu adalah satu didikan. Satu pelajaran yang Allah Ta'ala letak kat kita untuk kita pelajari. Ambil kebaikan yang ada pada keadaan tu. InsyaAllah. Ya, Ashraf. Silakan. Ashraf Ismail. Ashraf? Ya Ustaz, tak ada angkat pun. Tak ada tanya Ustaz dah. Tak ada. Baik.
Silap. Ya, Yoshita Johari, silakan. Tak ada Ustaz. Ada juga. Okey. Akuk, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inilah Ustaz Tak ada. berkenan kalau bercakap yang kadang-kadang gurauan juga Ustaz. Ya, Gurauan kadang-kadang macam sebelum ni rasa benda tu macam normal saya rasa. Tapi bila macam sudah belajar sesuatu kan ada gurauan yang macam melibatkan ketuhanan, itu bisa tidak boleh macam lain rasa lah di situ Ustaz. oh, Contohnya kan macam baru-baru lah, tapi saya belum ada kekuatan untuk tegur anak ada bercerita berkenaan tu. macam ada dia punya kawan tu macam orang ni macam salah bikin si ini dia punya kilang gitu, tapi kan benda tu melibatkan Tuhan punya kuasa di situ kan Ustaz. Ya. Sebab tu pengarang kata tadi, berhati-hati dalam kita bergurau. Berhati-hati dalam kita bertutur. Walaupun dalam bentuk gurauan. Kalau bab Tuhan ni, kita kena lebih peka sikit. Sebab dia boleh mencederakan kita. Ya. Tapi saya salah nak kongsi sikit Ustaz. Ya, baik. Terima kasih semua. Baik. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, macam inilah. Kita ni baru lepas hari raya kan. Hari raya puasa dululah. So, banyaklah tetamu datang rumah. Ada yang tua, ada yang muda. So, banyaklah soal bersembang-sembang ni. So, bila saya lah buka cerita bab Tuhan ni, Ya, sikit-sikit buka cerita. Diorang semua ni kebanyakannya lah yang bayi-bayi umur saya ni, diorang senyap ke. Diorang senyap. Lepas tu sekejap lagi dia tukar topik. Topik dunia. So, kita pun terpaksa lah senyap juga Ustaz. So, mungkin adalah seorang dua orang muda. Orang muda dia minat. So, bila kita cerita dekat dia minat. Dia mau sampuk lah. Mau sembang. Tapi kalau bayu-bayu umur saya ni banyak yang bila kita cerita sikit. Lepas tu sekejap lagi dia diam. dia bawa keluar tajuk lain lah. Dia bawa keluar tajuk lain. Dia ubah topik tu. Maknanya dia makna jadi tak mau tu. Nabi kata jangan melebihi daripada kadar tengok dia mau terang mana. Jangan lebih. Sebab bukan boleh bagi manfaat apa-apa pun kat dia. Sebab dia tak mau. Jadi kita ceritalah walaupun pada orang muda, tapi kalau orang muda tu mau lebih selamat. Walaupun kita cerita tu sikit, tapi kalau dia mau, manfaat dia besar. Pada orang-orang tua-tua, bukan semua orang tua, tapi orang tua lah. Dia tak pernah belajar benda ni masa dia muda dulu. Dia tak pernah tahu benda ni. Tiba-tiba dah umur dia dekat nak balik dah, baru nak cerita kat dia. Dia nanti pening lah. Wahai dia bukan payah apa benda ni. Kalau dia mau fikir sikit, dia cepat sampai. Tapi dia tak mau. Lepas tu dia sendiri menolak. Dia menolak kerana dia rasa macam tak best lah benda macam ni. Benda yang tak penting dia kata. Macam tu lebih kurang. Tapi tak apa. Kerja kita dah kita faham, kita reti, kita dah cakap. Hang nak ambil, tak ambil. Bukan urusan aku lah. Urusan aku khabar lah. Esok jangan sampai Tuhan tanya kita, hang dah tahu pasal apa hang tak cerita kat orang? Oh, kita pula nak kena. Kan? Saya cerita tapi dia tak buat tak tahu. Itu bukan urusan hang. Biar dah. Biar aku uruskan yang tu. Tapi belah kita dah selesaikan kerja kita dah buat. Tuhan kata kat Nabi, fazakir, berilah mereka peringatan. Innama anta muzakkir. Kamu tidak lain hanyalah yang memberi peringatan. Maknanya bukan boleh tukar dia. Kita tukar tolong abang dia. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tak berkuasa, tak layak ke atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Tidak ada yang ingkar dan kufur.
fayu'azibuhullahul azabal akbar. Melainkan azab Allah yang besar akan sampai kat dia. Jadi, fazakir, peringatkan mereka. Dah buat dah, okey tu. So, lepas tu kena ikut cakap Piramli ya, kesian. Kesian. Hak tu yang betul. Ya, Kena cakap pergi serius sikit. Kesian. kesian. Aduh. Dia Alright. tak mau ambil, nak buat macam mana. Kita dah habaq dah, habis sudut dah kita bagi tahu. Dia still nak tolak. Aku tak boleh buat apa. Bukan kita tak kesian, kita kesian. Kita cuba nak bagi indikator sikit dulu, nak bagi dia tanya tau, nak bagi dia tanya. Dia tak pun tanya pun. Dia buat Pasal masa muda dia bukan itu, perbualan dia bukan itu yang dibicara, diborakkan, maka dia takkan lah. Maka Nabi kita tinggalkan. Jangan kita nak force. Saat lagi benda lain pula yang berlaku. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Am. Baik, insyaAllah. Ya, AB, InsyaAllah. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, AB. Pada saya senang saja. Sebelum kita bercakap tu haruslah berfikir dahulu. Ya, Lepas tu cakaplah perkara-perkara yang baik-baik saja. ya. Betul. Dan saya setuju 120%. Kita fikir dulu, lepas tu baru kita cakap. Tidak salah lagi silap yang keluar. Jadi kita fikir dengan ilmu yang ada, dengan kepahaman yang ada, fikir habis-habis sebelum kita lontarkan perkataan. No. Tambah-tambah hal ketuhanan ni, kita fikir, ambil tahu betul-betul, baru kita cakap. Baru jadi manfaat kepada kita semua. No. Jadi biarlah diri kita macam tu. Dia pakai tahan sengak je. Aku duk fikir dulu, aku nak cakap ni sekali lagi hang dengar tak seronok lah. Aku tak mau. Tak seronok kerana aku cakap. Walaupun tak seronok tu bukan pasal hang tak mau, tapi pasal hang tak tahu. Aku tak mau lah. Kerana aku hang nak jadi susah, aku tak mau. Bagus ya, fikir macam tu. Baik, terima kasih Abi. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, Umi Temasik, silakan. Sebelum tu nak tanya Amin. Ya, saya. Siapa nama dia? Siapa dia? Lelaki perempuan? Perempuan. Siapa? Adila. Adila. Nanti insyaAllah dia masuk, dia uruskan anak-anak dia dulu. Dia ada bagi tahu saya. Okey. Pasal Dia ada lagi dalam group, dia cakap jangan leftkan dia, remove dia kata dia nak settle anak-anak dia dulu. Cakap okey. Okey, alright. Ya, Umi Temasik, silakan Mi. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila tak ada Ustaz soalan masa ni. Okey. Baik Mi, baik. Alhamdulillah. Okey, Mio, silakan Mio. Pasal sembang pasal ketuhanan ni, Ya. saya pun Sebelum teruskan nak tanya. yang Nak menolak. Tak. Mio, sebelum tu nak tanya. Sahabat, apa nama sahabat tu? Apa nama dia? Ilyas. Ilyas. Liah. Mana dia pergi? Tak ada pun? Dia tak masuk ke? Tak masuk, Saya tak tak masuk. tengok pula. Oh, okey. Tak apa Dia ada anak OKU, dia uruskan anak tu. Oh, okey. Baik. Faham. Ya, silakan. Tak ada lah, pasal itulah sembang-sembang kawan-kawan lah. Ya. Susah nak Ajar. orang yang Susah berminat tu, macam Ya, Am cakap tu, susah. memang betul lah, susah lah nak jumpa orang yang Betul, berminat. susah. Sebab Nabi kata dah susah. Nabi kata macam mana? Islam itu sedikit. Islam itu seperti orang berdagang. Bila berdagang ni dia bergerak. Orang yang bergerak ni tak banyak macam orang bermustatin. Jadi orang tak mau dengar tu lebih banyak daripada orang nak dengar. Maka beruntunglah hak sikit-sikit. Sebab tu bila sikit, kita habaq pun bukan nak dengar. Cara habaq lah kena betul. Cara habaq boleh menimbulkan minat tu yang penting. Ya, Tapi betul. dah mula bercakap pun dia tak seronok dah. Macam mana nak sambung terus?
Jadi kita perlukan kebijaksanaan, kena ada fatanah sikit dalam nak mentarbiah orang lain. Maknanya kita dalam bijak mentarbiah orang dengan kalam kita ni akan menjadikan minat bagi diri dia. Kena ada bakat sikit lah. Oh, terima kasih panduan. Baik. Terima kasih. Okey. Ya, baik, sama-sama. Ya, Farida Abdul Talib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz ada mengatakan yang kita mesti bercakap benar, kita tidak digalakkan bercakap tidak benar, tapi Ya. katakanlah dalam situasi kadang-kadang macam orang nak tanya kita pasal pendapat. Dia kata, Muhammad ni macam mana perangai dia dengan awak? Macam kalau kita kata, kita macam tak naklah memburukkan, walaupun dia ceritakan orang ni perangai tak baik, lepas tu dia tanya dengan kita macam mana, tapi kita pun tak nak memburukkan situasi tu, kita kata dengan kita dia okey je, dia tak adalah berperangai macam tu. Adakah kita berdosa kalau kita nak jawab macam tu? Dia itu dia panggil maslahah. Dia sebenarnya berbohong ni tak ada yang sunat. Semua adalah kesalahan. Tetapi kita nak jaga ukhuwah. Kita nak jaga benda baik dalam masyarakat. Benda baik dalam perhubungan sesama kita. Bila kita cakap macam tu, tak nampaklah jahat orang tu. Kita tak mau menceritakan buruk dia. Jadi kita lindung. Apa nak kira hukum? Diharuskan. Bukan wajib kita nak berbohong tak. Diharuskan demi maslahah kita dengan masyarakat. Demi kebaikan ukhuwah Islamiah bersama kita. Tu kita cakap macam tu. Diharuskan lah. Okay, tak bersalah. Ya, sama baik. Ya, Jamal Tahrim, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keluar topik boleh Ustaz? Boleh. Nak minta pandangan Ustaz lah. Sekarang ni macam saya banyak nampak makin lama makin ramai lah orang yang menggunakan logo capal Nabi tu. Ya. Apa pandangan Ustaz terhadap benda tu? Apa pandangan saya? Ya. Okey, ni pandang saya. Pandangan pemikiran saya. Ada banyak lagi cerita Nabi yang kita boleh ikut. Bukan sekadar ambil bentuk capal Nabi pakai. Kita nak muliakan Nabi ni ada benda-benda besar yang kita boleh muliakan. Contohnya, kita boh kepiah capal tapi semayang kita dengan kepiah capal tu semayang kita pun tak betul. Kita tak mau ikut yang tu. Cubalah kita ikut semayang betul macam Nabi semayang, baca betul macam Nabi baca. Lebih baik duduk boh bentuk capal Nabi atas kepala pun kita tak tahu betul ke capal Nabi yang tu. Jadi saya duk tengok orang nak ikut, orang nak kata dia telah mengerjakan sunnah pada tempat yang kadang-kadang macam tak betul ya. Sunnah hak besar-besar hang tak buat pun. Sunnah capal saja yang boh atas kepala hang. Hang baca Quran tak betul, hang semayang tak betul, cara kerja hang pun tak betul. Macam mana hang ikut, hang nak kata nak ikut Nabi atas capal dia? Mana boleh. Macam itulah pandangan saya. So, saya nampak macam mereka ni mendewa-dewakan capal Nabi pula. Padahal tu capal. Tak. Mendewa tu tak apa. Tapi ada banyak benda besar yang hang tak dewa pun. Banyak daripada perangai Nabi yang hang tak ambil buat contoh pun. Macam mana kasut tu yang besar sangat. Kadang-kadang anak-anak menderhaka kepada ibu ayah. Tapi pakai kepiah ada lambang capal Nabi. Yang hang lawan mak ayah hang tu, hang tak kira sebagai satu benda besar, beratlah hidup hang. Capal Nabi tu dia besar sangat. Tak boleh macam tu. Satu lagi yang saya risau, saya duk pandang rendah pada orang yang pakai capal Nabi ni. Kalau boleh, tak usah lah. Tak usah tengok tu. Tengok kata dia cuba buat sesuatu yang baik. Jadi saya tak maulah tengok dia downgrade dia. Dia buat sesuatu yang baik. Baguslah untuk dia. Cuma kita tahu. Ya, jangan sampai terlibat dengan umpatan. Jangan sampai duduklah ribah. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Ya, Syah Ishaq. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa. Ingat nak tanya apa yang panjang pula. Okey, Nur Hayati Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, dari tajuk Waalaikumsalam. sikit. Ya, silakan. Ustaz, kita ni kalau nak berdoa tu kena berdoa yang ikut waktu-waktu mustajab yang macam ustaz-ustaz lain tu cakap ke Ustaz? Tak Itu soalan semestinya. saya. Masa bila kita nak berdoa? Masa kita sangat-sangat memerlukan doa macam tu. Bukan ada waktu-waktu doa ni. Siang malam jadi doa. Kadang-kadang kita nak keluar rumah, kita mengharapkan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengharapan tu kita tak sebut pun, tapi jadi satu doa bagi kita terhadap Tuhan untuk menjadikan keselamatan selalu bersama kita. Maka doa tak ada waktu yang mustajab. Hak ni mustajab, hak ni tak mustajab. Tuhan ni kedekut sangat, nak kena tunggu mustajab pula. Jadi setiap waktu bagi kita adalah mustajab bila kita duduk dalam keadaan hamba. Macam tu lah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, Puan Nuriah Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar Puan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Saya tak ada apa nak tanya. Ya. Tak ada apa nak tanya? Saya suka Okey. lah tengok Ustaz nampak ceria. Oh, Alhamdulillah. Ceria. Cakaplah ni Allah Ta'ala bagi keceriaan kat saya. Walaupun ada masalah, tapi buat apa dengan masalah tu, baiklah kita dalam ceria selalu. Sebab kok mana pun masalah tu mesti mainnya. Jadi kita lalui biasa je lah. Tapi Alhamdulillah ada keceriaan lah. Ada peningkatan. Dan saya pun nampak macam bulat sikit dah. Makan banyak. Bukan banyak makan banyak. Saya sumbat, dah jadi kemaruk pula lah ni. Lama dah tinggal makan. Lah ni tak boleh jumpa makan, kira nak makan dah. Bukan haloba pasal makan, dah. Tapi macam tu lah juga. Kira makan banyak lah. Baik, Zaidi, MZO channel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf Ustaz, tak buka kamera malam ni. Tak apa, boleh. Tak ada apa lah Ustaz. Cuma Ya. seronok tengok Ustaz je lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ustaz. Baik. Muhammad Azmir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey Ustaz, nak tanya. Okey tadi Ustaz ada cerita pasal kita cakap tapi tak duduk kat tempat tu. Ya, betul. Dan orang biasa akan cakap, ni cakap lebih. Tapi bukan macam tu pun lah macam tu. Biasa macam tu lah. Kita dia cakap macam tu kita tak reti nak jawab kadang. Abang dah, setidak-tidaknya aku berpegang kepada yang baik walaupun aku ni bukanlah baik sangat. Aku tak mau berpegang kepada yang tak elok sebab aku tahu tak elok tu membahayakan. Cakap macam tu ya. Walaupun aku cakap aku tak duduk tang tu tapi aku nak berpegang kepada yang baik. Aku cakap lah. Kita hari-hari cakap dia. Kita cakap hari-hari tapi apa yang baik yang kita cakap? Jadi aku cuba nak menceritakan sesuatu yang baik yang patut kita cakap. Walaupun aku tak duduk tang tu. Nak tunggu aku duduk tang tu nak cakap apa kita tak cakap lah. Cerita lagu tu supaya dia reti. Okey, satu lagi Ustaz. Ya, Ni, silakan. luar topik sikit lah. Nak ulang kaji sikit Ustaz Ya, silakan. Macam mana yang dikatakan Allah tu maha memaksa? Ustaz boleh rendang sikit. Dulu Azmir main sini dengan sukarela nak main ke dengan dipaksa suruh main? Okey, baik. Faham dah Ustaz. Terima kasih. Azmir daripada alam roh nak main ke alam syahadah. Dipaksa main atau sendiri-sendiri nak main? Paksa. Maka muntaqim. Duduk dalam alam misal, dalam rahim ibu. Keluar sendiri ke dipaksa keluar? Tak keluar. Macam tu lah. Maka itulah muntaqim Tuhan ni. Dia nak kena sikit baru dapat ingat balik. Okey. Ya, Syirah Rashid.
Tak ada Ustaz, baik. Abang Mi, silakan. Mata kena bata. Assalamualaikum Ustaz. Makin beginilah Ustaz. Nampak tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam berpatung. Tak boleh buka lama sangat. Tak apa, tak Silau. apa, silakan. Nah, tahu, faham, Sebab- faham. Allah, tak ada apa lagi juga Ustaz ni. Dengar je lah. Okey. Moga-moga cepat sihat. Amin. Ya. Kembali pulih sepenuhnya insya-Allah. Amin. Baik. Nur Atiqah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tapi hari ni tak ada apa saya nak tanya Ustaz, terbit langsung. Terbit langsung, baik. Terima kasih banyak Ustaz dah. Baik, sama-sama Atiqah insya-Allah. Ya, Ted, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ted. Tak ada soalan je Ustaz. Tak ada. Hang dengan admin rupanya sama. Tak ada. Daripada mula masuk sampai lah tak ada lagi. No. Baik. Nur Suhailah, silakan. Tak ada soalan juga. Baik. Okey, Cikgu Suzana Temasik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada apa-apa lah Ustaz. Tanya mungkin kalau ada soalan, kalau kita marah tu macam mana nak kontrol Ustaz, mulut ni tak over Ustaz. Hak tu tak payah lah nak buat. Pasal apa? Dia tak boleh nak bendung. Dia nak release buang marah dia tu, tak bagi melekat, dia kena keluar juga ah. Tapi beringatlah dengan apa yang dia keluar. Kadang-kadang mencederakan banyak orang. Berhati-hati sikit. Itulah dia kadang-kadang walaupun rasanya macam tu benar kan, tapi tak tahulah kan macam mana orang tu Iyalah, tafsirkan. macam mana orang nak terima cedera tu. Itulah. Itulah dia. Tak tahu macam nak kalau bendung Ustaz kadang-kadang. Itu Itulah. kebenaran tapi. Memang susah lah hal ni. Memang susah nak jaga. Tapi kalau boleh jaga, bagus ya. InsyaAllah. Baik. Kira je Ustaz, kalau tip bilang lagi Ustaz Ya. Okey. Ada apa lagi? Tak ada dah. No. Dia sendiri tanya, dia sendiri jawab. Tunggu tuan-tuan jawab, tuan-tuan tak jawab pun. Kan? Baru nak jawab, Ustaz jawab. Rasanya tak ada apa dah insya-Allah. No. Kita bersua lagi besok malam lah kah? Betul ya? Baik, insyaAllah Ustaz besok tafsir. Tafsir Quran baik. Ayat 20. Ada sikit Ustaz, ada sikit. Ya, silakan. Dia kata kalau nak ikutkan pepatah Melayu cakap kerana lidah badan binasa lah. Inilah dia. Mula-mula kena pulut santan binasa. Kena mulut badan binasa. Orang pun boleh bergaduh kerana mulut jahat lah. Kan? Tak tapih dah apa nak cakap, dia bercakap kena debik sebiji. Kan? Tak pasal-pasal. Jadi berhati-hatilah dengan lidah ni walaupun dia tak bertulang. Getaran dia mampu merosakkan jiwa orang. Dengan fitnah, umpatan yang paling besar. Namimah iaitu fitnah. Ribah iaitu umpatan. Maka lidah bergetar atas itu, maka kerosakan yang akan berlaku. Maka berhati-hati dengan uquah ni. Nak menjaga keterbatasan kita, mesti kena jaga lidah supaya bergetar dengan sesuatu yang baik, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita semua daripada menjadi orang yang suka bercakap benda-benda yang membawa kepada kerosakan. Kita terlindung, kita dibantu, ditolong supaya selamat daripada bercakap buruk, bercakap sesuatu yang merugikan, insya-Allah. Dan kita mendoakan kepada siapa dia yang di Malaysia sibuk hari ni orang bercakap tentang siapa? Jaslinda. Kan? Jumpa ke tak lagi? Orang tak jumpa lagi kan? Belum lagi Ustaz. Dah berapa hari dah tak jumpa juga.
kita doakan supaya selamat untuk dia. Kalau tak jumpa, kalau dia nak balik pun baliklah dalam keadaan selamat, tenteram, aman dan damai. Kerana ni semua kerja buat Tuhan, urusan Tuhan. Kita tak tahu macam mana dia nak letak kan. Tapi sama-sama kita mendoakan mereka-mereka yang sebegitu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Lebih kurang saya mohon maaf kesilapan pertuturan. Ya Azmir, silakan. Wah, Ustaz nak tanya. Ustaz, Ya. Ustaz, kaki Ustaz macam mana pakai, boleh jalan ke sekarang? Okey lah. Boleh pakai tapi jalan dia macam kekok sikit lah. Baru duk tatih-tatih ni. Dia boleh pakai dah fit dengan kaki saya tapi dia lambat sikit nak jalan supaya sikit lah. Okey. Tapi boleh pakai dah, boleh pakai, boleh letak, boleh berdiri dan boleh berdiri dengan okey lah. Cuma nak tahu langkah tu dia macam gagap sikit lah. Kan dia kaki ambil boh, dia payah lah, dia bukan kaki yang ada sensor. Dia tak ada sensor. Dia bila kita nak angkat, dia kena ada kekuatan diri, kekuatan paha ni kena kuat lah, baru boleh angkat dia. Lepas tu dia boleh kepak, bila kita duduk dia automatik, dia terkepak. Macam kita ada lutut, sebab di lutut dia tu dia buat, dia ada sendi. Yang bila kita berdiri dia tegak, bila kita letak, dia terkepak sendirinya, mudah lah. Tapi bila kita jalan tu lah. nak berjalan tu dia lambat sikit lah. InsyaAllah, doa-doakan moga-moga saya boleh jalan. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak semua atas perkongsian ramai-ramai yang ada ni. Kita berkongsi ilmu, berkongsi pendapat dan buah fikiran untuk kebaikan kita bersama insyaAllah. Moga Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam kebaikan dan memberi kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Jadi orang-orang yang disebut dengan Ashabul Yamin, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Supaya dengan Ashabul Yamin kita bertukar kedudukan menjadi As-Sabiqun, orang yang dihampirkan dengan Allah. Kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan jadi mudah untuk semua perkara insyaAllah. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwati 'inda al-hisab. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih admin. Terima kasih untuk semua. Jumpa lagi insyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
Terima kasih.